Bagaimana cara Allah terima taubat kita, ibadah kita, menjadi insan yang dia rahmati? Taubat itu dosa ada dua jenis. Satu dosa kita dengan Allah, satu dosa kita dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, 3 syarat taubat. Kalau dosa dengan manusia, 4 syarat taubat. Okey, contoh dosa dengan Allah. Contoh muslimat ni dia jadi penari tiang. Tahu tak penari tiang? Tahu dia menari kat tiang tu, laki-laki duk tengok. Dia menari tiang ni dia tak pakai telekong. Faham lagi? Tak bawa sejadah-sejadah, tak bawa. Okey? Dia pakai apa? 2-piece spender dengan coli menari. Nak memuaskan nafsu laki-laki tengok dalam kelab. Dosa dia dengan Allah. Okey? Bila dia bertaubat, 3 syarat saja. Pertama, berhenti jadi penari tiang kerana haram. Yang kedua, menyesal. Ketiga, berazam tidak akan ulangi. Allah terima on the spot. Okey, itu dosa dengan Allah. Isap dadah. Contoh, dah gila ganja, candu, heroin, nampak, nama pai, crack, sabu, mak sabu, kokain. Kira apa pun. Dia dosa dengan Allah. Dia pun berhenti taubat kepada Allah, 3 syarat, Allah terima. Tapi kalau dosa dengan manusia, contoh, dicuri motor kan. Nampak? Tambah lagi 1 syarat, kena bayar, kena hantar balik motor tadi kalau ada. Kalau tak ada dah, kena bayar nilainya harga sekarang. Kalau tidak, tak terima taubat. Itu yang mencuri, hati-hati. Mencuri, hati-hati. Kalau dosa kita dedah aurat, taubat dengan Allah. Tapi ambil duit orang, ambil cicing orang, yang jadi mancing dekat kat kolam tu, okey, mancing kat masjid. Dalam tong derma. Tak, letak gang lekat ambil sia 10 ya tak. Mu kena ganti balik. Tak ganti mu taubat di Mekah pun tak terima. Kerana hak manusia. Nampak lagi? Hati-hatilah. Nak jadi orang jahat pun tengok-tengoklah hak mudah taubatlah kalau nak jadi jahat.